Seorang juruteknik didakwa di Mahkamah Magistrate Kelang atas pertuduhan membunuh seorang penunggang motosikal Ahad lalu. Tiada pengakuan direkod daripada tertuduh R. Sakti Ganapati, 28 tahun, selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate R. Kartia Yini. Terdahulu, Sakti Ganapati yang dibawa dari Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Kelang Selatan dikawal ketat anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Mengikut pertuduhan, Sakti Ganapati didakwa menyebabkan kematian Amirul Hafiz Omar, 33 tahun, di Jalan Raya Barat Kelang pada 11.47 pagi 29 Mac lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang daripada 30 tahun. Bagi pertuduhan lain di mahkamah sama, Sakti Ganapati mengaku bersalah mengambil dadah dipercayai jenis benzo dan THC ke dalam badannya di Pejabat Narkotik IP di Kelang Selatan pada 3.30 petang 29 Mac lepas. Tiada jaminan ditawarkan kepada tertuduh. Mahkamah menetapkan 3 Jun depan bagi sebutan semula kesemua kes serta penyediaan laporan patologi. Prosiding hari ini turut dihadiri isteri mangsa Nurul Nadia Abdul Majid yang diwakili Peguam Pemerhati Muhammad Faizi Cik Abu. Dalam kejadian Ahad lalu, Amirul Hafiz maut di tempat kejadian selepas dirempuh kereta dipandu tertuduh yang bergerak laju di laluan bertentangan. Mangsa yang melambung dan terjatuh ke atas sebuah kereta Myvi dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Allahyarham meninggalkan seorang isteri serta 3 cahaya mata. Sementara itu, ketika ditanya berhubung pendakwaan berkenaan, ini jawapan isteri mangsa. Pertama kali syukur Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih di atas pertuduhan tu ya Allah. Lega sikit saya rasa ya Allah. Satu je saya nak cakap, nyawa dibalas nyawa. Itu je saya nak cakap. Dalam masa sama, Nurul Nadia turut berkongsi cerita anak-anaknya tidur dengan memeluk dan memakai baju Allahyarham. Semalam tidur peluk baju arwah, pakai baju arwah. Semalam saudara mara ada bawa anak-anak pergi ke kubur. Yang si kecil tak pernah pergi kubur. Dia cakap, Papa kat dalam. Papa kat dalam. Katanya lagi, beliau membuat keputusan untuk membawa 3 anaknya yang berusia 2 hingga 9 tahun pulang ke kampung di Batu Kurau, Perak selepas ini.